Rahman bin Mahdi, thalathun la yahsunu fiha husnul dhann. Al-qadha, ithnan la yahsunu fihi ma husnul dhann. Al-qadha wal hadith. Dua benda yang tak boleh sangka baik, yang tak bagus sangka baik. Dua benda. Pertama, hukum hakam mahkamah. Saya jadi hakim, duduk kat mahkamah, orang datang, tuan hakim, saya nak dakwa orang ni, dia curi barang saya. Saya sebagai hakim tak boleh kata sangka baik ajalah, tengok muka dia pun muka orang baik. Kalau hakim jenis macam ni, banyak kes mahkamah tak settle lah. Satu lagi hadis. Hadis tak boleh sangka baik. Biar yang datang bawa hadis tu keturunan Nabi yang ke-38 pun. Tuan-tuan dengar cerita tak? Ada satu orang hamba Allah, dia datang daripada saya tak tahu dia, tapi negara Arab lah. Kononnya dia keturunan ke-38 kan. Ada orang dakwa lah keturunan ke-38 daripada salah silah Nabi ni. Kira anak cucu Nabi lah. Tapi kena sekat kat banyak negeri. Banyak negeri sekat dia sebab dia kata mengelirukan. Tapi saya ingat dia ni kurang pandai sikit. Patutnya dia sebut dia mimpi betul-betul dia anak cucu Nabi, mesti orang terima. Ataupun dia sebut je saya telah yaqazah dengan Nabi, Nabi verify, mesti orang terima. Sebab buat-buat tu kan suka mimpi-mimpi ni. Tapi orang tak terima juga kan. Itu pening. Biar orang yang datang tu dia mengaku anak cucu Nabi, tapi kalau dia bawa riwayat yang tidak ada asal, kita semak tak ada dalam kitab hadis, kita tak boleh terima. Yang sekarang ni Ustaz, macam-macam gagal lah Ustaz, nak jual barang ke apa benda semua kan. Tu dia tiba-tiba dia mendakwa yang dia ni daripada keturunan Rasulullah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz kita dengar dia mengaku tu, maknanya kira ya lalulah Ustaz ke macam mana? Sila Ustaz. Mengaku keturunan Rasulullah. Ya. Baik. Yang sebenarnya kita kena faham, keturunan atau nasab ni dia datang perintah agama untuk pelihara. Sebab tu kita pelihara nasab kita, kawan kita pelihara nasab dia. Perintah memelihara nasab ini adalah perintah agama. Dan nasab adalah satu perkara yang juga dikira sangat penting dalam kehidupan beragama. Contohnya dalam bab perwalian, tidak boleh sebarang-barang orang jadi wali jika dia tidak ada hubungan nasab. Nampak? Sebab tu kata la nikaha illa biwalin rasyid. Siapakah wali yang menjadikan sah nikah yang elok ini? Wali yang diatur dalam kitab-kitab hadis, iaitu bapa dia, toki dia, adik-beradik dia, yang betul-betul memang nasab dia. Jadi kalau mari nasab lain, contohnya ayah akak nikahkan dia, pasangan itu, maka tak sah nikah, tidak sah nikah. Kenapa? Walaupun dalam keadaan nak halalkan yang haram, diusahakan dengan saksi, diadakan wali, tapi syarat nasab itu tidak dijaga. Bermakna kita masa akad nikah itu, ayah akak itu dia tidak menghormati perintah Rasulullah untuk memelihara nasab seseorang. Mugi akad nikah orang ni, perempuan ini, dengan menafikan nasab dia sebagai wali. Itu nasab tu penting tak? Ya, ya. Kemudian bila contohlah kita pergi kepada soalan, bila datanglah seorang kepada kita, dia kata dia keturunan Rasulullah. Baik, yang pertama soalan dia, adakah mustahil dia itu keturunan Rasulullah? Itu kena jaga. Mustahil ke tak? Nampak? Jadi kita duk nampak, bila orang mari kata dia ni keturunan Rasulullah, mustahil. Apa makna mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Dalam akal kita sampai kiamat tak akan boleh terima benda tu berlaku. Itu baru mustahil. Jadi bila dia datang, dah kira hari ni isu dari Maghribi,
daripada Yaman, mari daripada Mesir, mari daripada Madinah, dikatakan ni keturunan Rasulullah. Kita kata alhamdulillah, itu yang terbaik. Sebab dia pelawak keturunan Nabi ni, pelawak. Jangan tu nasab orang. Kita tahu dah pelawak tu. Kita tahu, wajib kita kena khabar benda yang betul. Kerana dia sudah kadhib, sudah menjadi pendusta. Wajib kita kena cegah. Itu kemungkaran. Kerana apa? Bukan keturunan Rasulullah, dia ngaku keturunan Rasulullah, dan kita tahu. Bila kita tahu, man ra'a minkum munkara, kamu tahu, kamu tengok satu kemungkaran. Contoh kemungkaran, orang yang mengangkat nasab orang lain menjadi nasab dirinya sendiri. Orang itu sudah berbuat mungkar. Walighayyir biadih, wajib kena ubah. Dalam keadaan sekarang kita ada tak pengetahuan bahawasanya dia bukan keturunan Rasulullah? Tak ada. Maka Islam ajak kita, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Husnuzon ni muqaddamun. Dulu kan husnuzon. Tak ada rugi apa-apa. Jika ditakdirkan bila disiasat, oh bukan keturunan Rasulullah, sahih, rasmi, bukan, tak ada masalah. Waktu kena jaga bak nasab orang. Kalau datang ustaz, kalau kita pakat komen kritik nasab ustaz, tak berasa hati tau. Memang dah. Ibu bapa ustaz. Betul dah. Keturunan. Tak boleh. Ada orang lain gitu juga. Betul. Jadi kalau nasab-nasab orang, kalau boleh tak usah pertikai lah. Pasal kita tak tahu. Kadang-kadang ni Tok Said keturunan Nabi ni. Mana keturunan Nabi duduk jabat 3? Bukan Nabi duduk. Mana habis? Mana? Nabi mari macam mana? Macam bertiga duduk apa benda losong, duduk kapah. Contoh. Itu jadi kita satu kebodohan lagi tu cakap. Sedar bukan Nabi ni lahir tahun 60-an. Nabi tu tahu apa tu? 1400 tahun yang dahulu. Jadi keturunan itu bertebar. Jadi tidak mustahil. Jadi hati-hatilah. Kita suka sangatlah bagian nak menghukum orang lain. Jadi bila orang hukumkan kita itu jadi masalah. Jadi nasab-nasab orang jagalah. Jangan kita napi ibu bapa orang, jangan napi keturunan orang. Jangan kita kata aku kenal tokimu bukan dalah, tokimu semai. Kalau dia ada sumber sandaran yang betul, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sekat jarang je, dia sudah menapikan toki orang, dosa besar, kena laknat. Allah Rabbi, kena jaga. Jadi benda-benda lagu ni, kalau benda yang kita tidak ada bukti, kita sangka baik dululah. Sangka baik. Nak jual barang tak ada masalah. Cuma kita apa-apa pun jangan lebih kepada ta'assub. Bila kita ta'assub, kita akan hilang pertimbangan. Kadang-kadang kita berlebihan daripada sunnah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, betul lah. Hak ni kena ada dua perkara saya. Yang pertama husnuzan. Yang kedua salimatus sadr. Mana prasangka yang baik, lapang dada. Okey. Ustaz